Assalamualaikum. Hai, sejarah tingkatan 4, subtopik 3.8, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Jom kita tengok macam mana datuk nenek moyang kita mula membuka mata mereka semasa zaman Jepun. Dulu, kejayaan Jepun menakluk tanah Melayu sebenarnya memberi impak yang sangat besar. Kejayaan tentera Jepun ini telah menyedarkan rakyat tempatan bahawa orang Asia juga terbukti mampu menewaskan bangsa Eropah. Pada mulanya, Jepun nak tunjuk baik dengan membebaskan Ahli Kesatuan Melayu Muda iaitu KMM yang dipenjarakan oleh pihak British sebelum tu. Tetapi bila pemimpin KMM mula bersuara lantang menuntut kemerdekaan tanah Melayu, Jepun menggelabah dan bertindak membubarkan pula KMM. Akibatnya, KMM terpaksa menukar taktik melaksanakan gerakan bawah tanah bagi menentang Jepun. Selepas itu, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS ditubuhkan dengan mendapat restu pihak Jepun. Kesedaran ni bukan setakat di Semenanjung je, tapi merebak sampai ke Borneo tau. Di Sarawak, Persatuan Cina telah digabungkan menjadi Persatuan Kakyo Kokokai di bawah tajaan Jepun. Orang Melayu dan Iban juga mula mendapat kesedaran politik bila diberi peluang memegang jawatan dalam pentadbiran. Di Sabah pula, persatuan seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan iaitu PKML ditubuhkan. Okey semua, jom kita uji minda. Nyatakan dua persatuan atau pergerakan di negara kita pada zaman kedudukan Jepun. Pilih mana-mana dua dari senarai jawapan ini. Kesatuan Melayu Muda KMM, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS, Kakyo Kokokai atau Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML. Soalan kedua, mengapakah tentera Jepun bertindak membubarkan Kesatuan Melayu Muda KMM? Jawapannya senang je. Pentadbiran Jepun membubarkan KMM kerana para pemimpin KMM menuntut kemerdekaan tanah Melayu secara lantang. Jepun ni tak suka orang kita melawan. Soalan ketiga, bagaimanakah kejayaan tentera Jepun pada awal Perang Dunia Kedua berjaya mencetuskan semangat anti penjajah dalam kalangan rakyat tempatan? Jawapannya ialah kejayaan tentera Jepun tersebut telah membuka mata dan menyedarkan rakyat tempatan bahawa masyarakat Asia juga terbukti mampu menewaskan kuasa besar Eropah.